calon ujian psikometrik pegawai penguatkuasa JPJ, tengok video ni sampai habis kalau anda nak lulus ujian psikometrik bagi jawatan ini. Ini antara sifat-sifat penting yang perlu anda tonjolkan dalam setiap soalan ujian psikometrik nanti. Yang pertama, integriti. Pegawai JPJ perlu jujur, beretika dan tidak terlibat dengan sebarang unsur rasuah. Kedua, bertanggungjawab. Tugas penguatkuasaan memerlukan individu yang berani, tegas dan sanggup hadapi risiko. Ketiga, profesionalism. Sentiasa menjaga imej dan berinteraksi secara sopan walaupun ketika berdepan provokasi. Keempat, kualiti. Hasil kerja yang tepat, teliti dan memenuhi SOP jabatan. Kelima, adil dan saksama. Tiada pilih kasih, setiap tindakan mesti berdasarkan undang-undang. Keenam, kerahsiaan. Mampu menjaga maklumat sensitif dan tidak membocorkan data kepada pihak tidak bertanggungjawab. Ketujuh, kompetensi dan ketelitian. Mahir dengan tugas dan buat keputusan berdasarkan analisa, bukannya emosi semata-mata. Kelapan, disiplin diri. Sentiasa ikut masa, arahan dan berpakaian kemas seperti penjawat awam yang berwibawa. Dan kesembilan, kejujuran. Bercakap benar dan tidak berselindung dalam tugas harian. Kesepuluh, intelektual. Bijak menilai situasi, boleh buat keputusan dengan rasional dan matang. Sedikit tip penting, bila anda jawab ujian psikometrik nanti, pastikan setiap jawapan yang anda pilih mencerminkan nilai-nilai ini. Elakkan pilih jawapan yang menunjukkan anda cepat marah, berat sebelah ataupun tidak bertanggungjawab. Anda bukan sekadar nak isi jawatan ni, tapi nak pikul amanah sebagai pegawai penguatkuasa JPJ. Tunjukkan bahawa anda layak menjawat jawatan ini. Bagi calon yang nak dapatkan koleksi soalan ujian psikometrik tahun lepas-lepas, anda boleh terus ke link dekat profil